Sebab itu saya rasa hero baru UMNO, Khairi Jamaluddin, bila dia masuk balik UMNO ni tak? Dia faham semua ini. Sebab itu baru-baru dia kata, tak apa, UMNO selepas kalah kami telah belajar dan kami telah berubah. Yang ini sebenarnya, yang walaupun UMNO hanya KJ saja yang ucap UMNO telah berubah, pernah dengar tak daripada mana-mana pimpinan UMNO yang lain yang mengaku bahawa UMNO telah berubah? Dalam kempen ini, pernah dengar tak? Sebab dia tahu kalau rakyat ingat UMNO ni macam mana, orang fikir dua kali tau. Tengok contohnya. Saya semalam dekat Gelang Patah kan. Ada pakcik tu dia patah hati. Dia kata dia tak nak keluar mengundi, dia patah hati. Lepas tu dia cerita saya, dalam dia patah hati tu dia cerita macam-macam lah kenapa dia patah hati kan. Lepas tu dia ada cerita tu ada seorang PM yang mengantuk tu, ada seorang PM yang mengantuk, mata dia sempit. Saya kata siapa dia? Pak Lah ke? Oh tak, bukan yang mengantuk. Rupanya dia kata Ismail Sabri. Dia nak cakap, itu datang daripada pakcik yang jual, seorang uncle Cina yang jual mi kari dekat Gelang Patah tau. Dia nak cerita kat saya dalam bahasa Melayu dia struggle sikit. Dia nak cerita, dia kecewa. Macam manalah politik Malaysia ini, Ismail Sabri Yaakob ada 170 juta SPRM susun duit atas meja ni semua. Dia selamba je sekarang pergi kempen macam tak salah tau. Dan dia boleh cakap lagi kepada orang Cina, dia kata orang Cina sekarang ini telah berubah dan dia yakin orang Cina akan undi BN. Jadi pakcik itu kecil hati. Saya tak tanya dia, awak pakcik dah. Takkan nak tanya dia, dia dah lah hati dia patah. Tanya lagi kenapa lagi lah kecil hati dia tak? Tapi kalau kita tengok semua, tidak ada tanda-tanda yang UMNO telah berubah. Dia tenggelamkan terus cerita-cerita dia. Sebab itu saya kata, keputusan saya dengan Nick untuk buat bersama, dia bukan soal kuasa. Kami dah melalui zaman itu, zaman seorang budak yang bendul, yang betul-betul nak tengok perubahan dalam negara. Kita ingat bila bertukar kerajaan, maka keadaan jadi baik. Kemudian baru kami perasan, sebenarnya letaklah siapa pun, parti mana pun, kalau sistem dan budaya politik dan kepimpinan itu tidak berubah, maka dia akan berlaku lagi. Tengok kepada tabung haji sekarang. Tengok kepada, saya bagi contoh ni kepada yang Melayu tak. Tengok kepada tabung haji sekarang tak. UMNO ke sampai sekarang ke, dia tak nak terima kesalahan dia pasal tabung haji. Tabung haji rugi sampai 30 bilion tau. Tahun 2018. Bila kerajaan Tun Mahathir dahulu ambil alih, ada 30 bilion yang perlu disuntik balik. Kalau tidak, tabung haji itu bungkus. 30 bilion. Jadi daripada 30 bilion itulah kerajaan kena ambil balik aset dia toksik yang rugi semua ini. Kemudian terbitkan bond, ambil duit 30 bilion, 29 lah lebih kurang. 30 bilion bagi kat tabung haji. Dari situlah tabung haji masih boleh berfungsi. Tapi kalau dah rugi 30 bilion, macam mana dia nak bagi untung hibah dia tinggi tiap-tiap tahun? Sebab itulah tiap-tiap tahun 3%. Dia ada 30 bilion. Sepatutnya 30 bilion itu dibayar sepenuhnya tahun 2026. Tak boleh bayar, tunda lagi. Ada dengar orang UMNO mengaku, bila bentuk kerajaan awal lewat tahun 2022, antara perkara pertama yang saya lalui di kabinet ialah pembentangan laporan Suruhanjaya Diraja mengenai tabung haji. Global. Pengurusi dia Tun Rauf, bekas Ketua Hakim Negara. Dalam kabinet tu saya baca satu-satu kan. Saya adalah orang yang paling gembira kalau laporan itu didedahkan kepada orang ramai. Sebab semua yang saya cakap tu ada kat dalam tu. Supaya
kalau ada lagi lah yang tak percaya soal macam mana tabung haji ni dirompak sampai jadi macam itu, biar dia baca sendiri daripada laporan Suruhanjaya Diraja mengenai tabung haji. Saya memang nak laporan itu keluar, tapi saya tak tahu apa yang berlaku. Kita boleh nampak UMNO semua tak nak laporan itu keluar. Sebab kalau laporan itu keluar, saya ingat sampai bila-bila UMNO cakap banyak sikit saja, orang rujuk kepada apa yang telah berlaku tabung haji. Yang malangnya Perdana Menteri pergi bersetuju dengan UMNO, jangan dedahkan. Sebab itu sampai sekarang tak dedah, saudara-saudari. Kalau laporan itu keluar, dan saya harap satu hari sebelum saya mati, saya nak laporan Suruhanjaya tabung haji itu keluar. Supaya orang Melayu generasi akan datang nampak bagaimana kalau ada parti yang dia hanya menumpukan kepada kononnya pembangunan projek besar, tapi dia tak nak ubah budaya rasuah, budaya yang ada, akhirnya generasi akan datang akan menanggung hutang itu bertahun-tahun, seperti mana kita sekarang ini tanggung hutang 30 bilion tabung haji itu. Ada Khairi Jamaluddin bercakap. Ada Zahid bercakap. Ada On bercakap. Sebab itu saya dalam kempen ini jadi susah. Kita nak hentam sana, kita nak hentam sini. Hentam boleh. Tapi kita tahu bahawa generasi akan datang satu hari nanti. Bila dia tengok semua, dia kata kamu semua ni tak boleh pakai. Sama saja. Masa UMNO buat salah dengan tabung haji, bila masuk kerajaan PH yang tolong tutup. Kerajaan PH yang tak nak dedahkan laporan Suruhanjaya Diraja tabung haji. Kerajaan PH yang tolong bagi nyawa kepada BN supaya BN boleh naik. Sekarang ini, BN UMNO nampak kuat di Johor, dia gaduh balik. Satu hari nanti orang semua akan kata korang ahli politik ni bergaduh, pumpang-pumpang. Akhirnya kami juga yang menanggung beban. Kamu balik tidur dengan 170 juta yang kamu ada. Jadi sebab itu pilihan kepada orang Johor ni saya tak kecilkan. Memang dilema itu besar. Sebab kalau pilih BN, kecualilah saudara-saudari semua yakin bahawa BN telah berubah. Tak apalah. Tanggunglah kemudiannya. Saya tak rugi apa-apa tau. Bersama takkan rugi apa-apa kerana dengan tempoh yang ada dalam 50 hari ini, kalau ini yang kami boleh capai dalam tempoh 50 hari, saya yakin tempoh 5-6 tahun daripada sekarang bersama akan jadi antara parti yang paling kuat di seluruh negara. Sebab tu saya tak bimbang. Tapi rakyat nak kena hadap ni. Nak kena hadap sebenarnya kalau percaya bulat-bulat bagi kemenangan besar. Orang Melayu kata tak apalah, kita lupakan yang lepas-lepas itu.